Saya jumpa ramai orang yang bersikap pendiam. Bukan seorang dua, ramailah saya perhatikan masa saya belajar, kawan saya masa belajar, kawan saya masa bekerja. Jadi saya rasa orang yang pendiam ni ada karakter yang menarik pada diri dia. Ada 3 perkara yang saya rasa saya suka berkawan dengan orang pendiam. Pertamanya, orang pendiam ni dia sebenarnya seorang yang pandai. Bila kita rapat dengan dia, bila kita berkawan dengan dia, kita tahu dia seorang yang pandai. Dia banyak ilmu, dia boleh bercakap. Cumanya dia tak bercakap dengan sebarangan orang lah. Kena rapat dulu baru dia bercakap. Keduanya, apa yang saya suka tentang orang pendiam ni, dia sebenarnya seorang yang baik. Bila dia baik, siapa yang tak suka berkawan dengan orang yang baik? Jadi cara cakap pun baik, bergerak, berjalan, semuanya kita nampak baik. Jadi bila dia pun baik, kita pun automatik jadi baik walaupun kita ni perangai yang tak berapa baik. Ketiganya, apa yang saya suka tentang orang pendiam ni, dia sebenarnya walaupun dia diam, dia seorang yang firm, dia tegas. Dia tak suka bertegang urat, berbahas ataupun bertengkar dengan sesiapa. Dia rasa dia malas nak keluarkan energi dia pada perkara yang dia rasa tak minat macam tu. Tapi dia tegas, dia stay pada keputusan dia. Cumanya kita kena faham lah, orang pendiam ni dia tak suka pada suasana bising, keadaan bising. Tu dia serabut. Orang pendiam ni dia suka kepada keadaan yang tenang, dia relax, dia steady. Saya pun bila dah ke arah tua ni, saya suka berkawan dengan orang yang pendiam. Jadi kita pun nak tenang, kita jumpa dengan orang pendiam, kita jadi orang yang setenang-tenangnya.